Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azim Rosnan, host anda untuk podcast pada hari ini. Selamat datang ke podcast Madani yang dikuatkuasakan oleh Sekretariat Pengukuhan Madani Universiti Awam Malaysia dan berkolaborasi bersama IIUM-FM, radio rasmi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi podcast Madani ini adalah untuk memberi kesedaran dan juga pengalaman ataupun pemahaman tentang konsep nilai-nilai madani yang ada di Malaysia. Jadi hari ini adalah podcast Madani untuk episod yang kedua. Sebelum ini adalah episod pertama yang menerangkan tentang nilai-nilai ataupun penghayatan nilai yang boleh diamalkan dan diterapkan di dalam kampus. Jadi tidak berkeseorangan saya hari ini. Saya bersama tetamu Brother Afif. Assalamualaikum Brother Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Brother Afif adalah pengerusi untuk pasukan respon kecemasan komuniti SERT daripada KOSISPA. Yeah. Terima kasih Brother Afif kerana sudi bersama saya pada hari ini untuk podcast Madani episod kedua. Alright. Alhamdulillah. Jadi topik hari ini adalah kepelbagaian dan hormat membina komuniti kampus Madani. Jadi sebelum itu Brother Afif, saya ingin berterima kasih kepada penaja kami pada hari ini, iaitu Kopiku yang menyediakan minuman kami pada hari ini. Jadi Brother Afif, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, kita nak kenalkanlah kepada penonton dan juga pengunjung-pengunjung kita dekat sini tentang Brother Afif. So Brother Afif, sila perkenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Aziz. Ya, Saya Brother Afif Hakimi bin Azhar. So currently saya third year student of Ahmad Ibrahim Kuliah of Law dan juga memegang jawatan sebagai pegawai kadet tinggi KOSISPA UIAM, merangkap pengurusi SERT ataupun Community Emergency Response Team UIA lah. So saya mengucapkan terima kasih kepada podcast Madani atas kesediaan untuk menjemput saya pada petang ini, insya-Allah. Okey, jadi kita teruskan kita punya perbincangan. Jadi mengenai KOSISPA lah sendiri, okey Brother Afif. Jadi mengikut pengalaman Brother Afif yang telah berapa lama dalam KOSISPA tadi? Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Jadi bagaimana pengalaman dalam 3 tahun mengikuti KOSISPA ni membentuk cara Brother Afif untuk melihat tentang kepelbagaian dan hormat sesama student? Okey, untuk soalan ni, generally daripada untuk KOSISPA UIAM, kadet yang terlibat, kita dilantik sebagai sukarelawan di bawah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. So basically kita boleh terlibat dalam kerja-kerja menyelamat ataupun bantuan kepada komuniti lah. Jadi di situ pendedahan yang diberikan kepada saya sendiri lebih kurang 3 tahun ni, kita dah terbiasa untuk melibatkan diri dengan komuniti. Tak kisah dengan kepelbagaian daripada yang seperti mana yang kita tahu, Malaysia ni ada pelbagai kaum. Betul. Dan di universiti kita sendiri pun ada international student kan. So kita memang dah dilatih bagaimana untuk berkomunikasi dan berasimilasi lah dengan kepelbagaian budaya, dan juga dalam kita menjalankan tugas tu, macam mana kita nak menghormati perbezaan budaya ataupun pendapat dalam masyarakat yang ada lah. Jadi kepelbagaian kaum di dalam Malaysia juga memainkan peranan kita untuk kita lebih mengadaptasi tentang kepelbagaian. Betul. Alhamdulillah. Jadi pada pandangan Brother Afif, apa kepentingan kepelbagaian dan rasa hormat ni untuk membina komuniti kampus mengikut nilai madani? Okey, bila kita tengok ada kepelbagaian budaya yang ada dalam komuniti kita, itu adalah satu chance ataupun satu peluang yang sangat baik. Sebab daripada kepelbagaian budaya ni, kita boleh dapat pelbagai idea dan juga ruang fikir yang lebih terbuka dan lebih luas. So in order untuk kita menyelesaikan apa-apa isu ataupun masalah yang timbul, dengan adanya kepelbagaian budaya antara komuniti ni, menyebabkan kita ada lebih banyak point of view yang kita boleh ambil kira sebelum kita menyelesaikan sesuatu masalah. Dan juga bila kita ada banyak pandangan, daripada situ kita kena belajar macam mana kita nak menghormati
sama ada kita nak menerima pendapat ataupun kita nak menolak pendapat yang kita rasa kurang berkesan untuk menangani isu tersebut. Jadi saya sebagai rakyat Malaysia kan, tengok kat media sosial sendiri, bila cakap pasal diversity ataupun kepelbagaian, ramai kata susahlah nak bekerja, ataupun antara student sendirilah, susahlah nak bekerja dengan yang orang yang saya tak kenal ni. Macam kalau ada Melayu dengan international student ni susah, ada gangguan. Jadi apa pendapat Brother Afif tentang perkara tersebut? Okey, itu saya rasa bermula dengan diri kita sendirilah. Maksudnya macam mana kita nak membuka minda kita untuk kita terima pandangan dan juga kita bekerjasama dengan orang lain. Maksudnya kita kena faham yang dalam hidup dalam komuniti ni tak semestinya pandangan kita je yang paling betul. Dan kita kena rasa rendah diri dan juga hormat itu sendiri pun sebenarnya membantu kita untuk macam mana kita nak menerima pelbagai pandangan dan kita lebih terbuka untuk bekerjasama dengan dengan masyarakat yang berbeza latar belakang daripada kita lah. Jadi basically kepelbagaian ni dia sebenarnya bukan satu gangguan lah kan. Dia adalah satu ruang ilmu ataupun tempat sumber untuk kita mengambil pengalaman untuk kita lebih strong dan kuat untuk masa depan. Betul. Jadi macam kita tahu UIA ni ada pelbagai pelajar daripada seluruh dunia. Jadi Brother Afif ada student international. Saya ada kawan-kawan international yang basically yang mana kita jumpa dalam kelas. Contoh macam kelas saya ni saya tengah ambil ethics. So saya ada buat assignment dengan international student, and also saya pernah handle volunteers ke misi banjir bersama CERT yang mana juga disertai oleh pelajar-pelajar international. So saya rasa benda tu sangat menarik lah, sebab kita nampak macam mana international student ni walaupun dia duduk kat Malaysia, dia sanggup untuk membantu rakyat Malaysia, dan juga dari segi kalau macam assignment tu saya rasa dia sangat membantu dan kita dapat point of view yang baru. So benda tu menarik lah. Jadi macam saya kata tadi, UIA terdiri daripada pelbagai kaum dan juga pelbagai sebab dia international kan. Kebanyakan pelajar UIA sendiri yang saya tengok dia take for granted tentang perkara ni. Jadi apa benda yang kita boleh cakapkan tentang sikap acuh tak acuh daripada peluang yang diberikan apabila kita berada di UIA disebabkan kita ada kepelbagaian kan? Okey, macam yang Brother Azim cakap, selalunya kita local student ni macam take for granted kan dengan kawan-kawan international kita. Tapi sebenarnya itu satu chance yang sangat baik lah untuk kita kenal budaya orang lain kan. Sebab selalunya untuk kita mengetahui budaya ataupun cara hidup masyarakat tertentu, kita kena visit their place kan. Tapi ini kita tengok ada international student tu, dia dah ada dekat sini, and sometimes dia punya community pun besar. So daripada situ kita boleh belajar budaya yang kita rasa benda tu interesting lah untuk kita, yang mungkin berbeza daripada apa yang norma yang kita selalu hadap kan. Sebab kita dah terbiasa dengan masyarakat Melayu, Cina, India, tapi kita tak pernah tahu pun apa budaya kawan-kawan kita ni. Mungkin dari segi pemakaian, dari segi makanan. So benda tu sangat-sangat menarik untuk kita dekati international student ni. Dan kadang-kadang kita ada skeptical yang macam diorang ni sombong sebenarnya, tapi mungkin kita yang tak pernah approach diorang dulu. So macam saya sendiri, saya rasa diorang ni sangat friendly untuk kita berkenalan, dan diorang pun seronok untuk introduce their culture kepada kita lah. Jadi seterusnya, okey, sebab saya nak tanya pengalaman Brother Afif sendiri lah. Pada awal untuk menerima rakan-rakan international student, apakah cabaran utama yang Brother Afif lalui? Saya rasa untuk kita break the ice tu lah. Maksudnya macam mana kita nak dapatkan hubungan yang rapat, macam mana kita dengan kawan-kawan kita yang lokal ni kan. Sebab kita tak tahu apa yang macam mana cara kita nak approach dia. Kita takut dia tak selesa dan sebagainya. Tapi kalau kita tak pernah try, kita tak tahu. So kita just
make friend macam biasa, tegur, tanya dia how was your day kan. So daripada situ pun sebenarnya kita dah bina connection, and sometimes diorang okay, sebab diorang appreciate bila kita yang initiate untuk kenal dengan diorang. So untuk pengalaman saya sendiri, saya cerita sikit. So saya ada seorang student Arab dia international. Basically pada first day untuk mengenali dia muka, biasa orang Arab kan muka garang sikit kan. Lepas tu bila saya berbual dengan dia cakap kasar, lepas tu kuat kan. Lepas tu bila saya dah lama kenal tahun 2 tahun, rupanya memang dia punya culture lah bercakap kuat. Bila cakap kuat ataupun tegas, itu adalah cara mereka untuk friendly dengan orang lain. Itu adalah apa yang saya belajar tentang kepelbagaian kan. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat sekejap pada Rin. Pada Hafiz, kita nak berehat sekejap. So kepada para penonton dan juga para pengunjung, kita nak berehat dan jangan lupa untuk subscribe IIUM FM di YouTube channel dan juga YouTube channel ODR SDCE. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. RKHS hanya di IIUM FM, your campus radio. Show apa tu? Tengok radio. Hah? Tak percayalah. Hah? Tak percaya? Kalau tak percaya, cuba buka IIUM FM dekat YouTube channel. Wow, hebatnya. Apa lagi? Jangan lupa tonton IIUM FM, your campus radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita selepas kita berehat sebentar, Brother Hafiz. Yes. Alhamdulillah. Jadi kita beruntung sekarang diberi rezeki untuk membuat recording bersempena dan sekarang sedang berlangsung untuk hari ketiga convocation IIUM yang ke-41. Alhamdulillah. Jadi tahniah kepada semua graduan yang telah bergraduasi pada hari ini. Okey, Brother Hafiz, kita tadi dah borak pasal kepelbagaian yang ada di UIA dan juga banyak advantage yang sepatutnya para pelajar di Universiti Islam Antarabangsa sendiri patut berbangga. Betul, Brother Hafiz? Betul. Jadi seterusnya, bercakap pasal hormat, nilai hormat. Bagaimana kita nak relatekan ataupun kaitkan nilai hormat ni dengan bermulanya dengan diri kita sendiri dan juga hormat tentang bersama agama yang lain dan juga kaitkan juga dengan rukun negara kita sendiri. Okey, untuk soalan ni, untuk bermula dengan diri sendiri, yang paling penting ialah sifat keterbukaan kita tu untuk menerima pandangan dan juga budaya orang lain. So daripada situ dengan keterbukaan tersebut menunjukkan yang kita hormat diri sendiri supaya kita tak streskan diri bila pandangan kita tu tak diterima. Dan untuk relate kepada agama. So as we know yang dalam Malaysia ni kita sendiri tahu yang Islam adalah agama persekutuan. Betul. Tapi dalam kita punya perlembagaan persekutuan sendiri dah sebut yang agama lain tu bebas diamalkan. So untuk rukun negara tu sebenarnya dia dah reflect balik apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan pada saya rukun negara tu memang orang kata apa, satu guideline yang sangat inklusif dan konklusif lah sebagai kita rakyat Malaysia. Sebab dalam tu dah sebut dah macam mana kita nak kita kena percaya kepada Tuhan, kita kena hormat undang-undang, dan yang last tu kesopanan dan kesusilaan. Itulah yang saya rasa jadi poin paling penting dalam rukun negara, supaya kita kena hormat dan respect perbezaan, tak kisahlah daripada segi agama ataupun budaya, bangsa dan
apa yang kita baca dalam rukun negara tu memang macam saya cakap tadi sangat konklusif dan cuma nak tinggal kepada kita je macam mana kita nak amalkan ataupun kita nak adapt prinsip rukun negara tu dalam kehidupan seharian kita. Betul. Dan juga yang terutamanya untuk nilai hormat ni untuk diri sendiri ni supaya kita nak membina kita punya self disiplin. Disiplin untuk diri sendiri. Betul. Kalau kita boleh hormat orang diri kita boleh hormat orang lain. Betul. Juga. Dan juga apabila kita sebut pasal agama juga kita perlukan kefahaman dan juga sikap toleransi antara satu sama lain. Kalau nak kaitkan dengan rukun negara, kita boleh cakap tentang kestabilan dan juga keamanan kita. Betul. Jadi sebagai seorang pelajar pula di dalam institusi pendidikan. Jadi bagaimana Brother Afif melihat tentang hormat di dalam institusi pendidikan itu sendiri? Baik, dari segi seorang pelajar dalam institusi pendidikan, saya rasa sifat hormat itu bermula dengan bagaimana kita sebagai seorang pelajar menghormati dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh universiti itu sendirilah. Contoh yang macam di UIA sendiri kita ada IIUM dress code. So macam mana kita sejauh mana kita mematuhi peraturan dress code itu sendiri menunjukkan macam mana kita boleh kita mengamalkan sikap menghormati itu. Dan juga selain daripada kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sebagai seorang pelajar juga kita kena menyokong ataupun kita kena jadi melibatkan diri. Sorry? Kita perlu melibatkan diri. Ya, kita perlu melibatkan diri dengan apa yang pembawakan universiti. Contoh kita sebelum ni UIA ada SDG kan, dan sekarang ni kita ada Tauhidi Epistemologi dan juga Umatic Excellence. So sebagai seorang pelajar sangat penting untuk kita faham dan juga kita promotekan pembawakan universiti supaya yang menunjukkan bahawa kita ni peka dan juga kita pembawakan kita sebagai seorang pelajar tu selari dengan pembawakan universiti. Jadi cara ataupun amalan yang menunjukkan kalau kita nak menghormati institusi pendidikan kita ataupun UIA kita sendiri dengan sekecil-kecil seperti menjaga kebersihan juga. Ya, betul. Itu pun adalah untuk menjaga imej universiti kita. Betul. Jadi seterusnya sebagai seorang pemimpin lah, seorang leader. Jadi macam mana Brother Afif handle ataupun mengharungi kalau jika ada berlaku ketidakfahaman ataupun salah faham antara member ataupun komuniti Brother Afif sendiri? Okey, as a leader yang paling penting kita kena ada sifat ambil berat tentang anak buah kita. Daripada situ kita faham masalah yang diorang hadapi dan kita tahu punca kenapa terjadinya masalah tu. Dan sebagai seorang ketua ataupun pemimpin ni, penting untuk kita ada satu pemikiran yang kritis dan juga kita kena fast respon dengan isu tersebut supaya masalah tu tak berlarutan dan juga masalah tu dapat diselesaikan. Dan kita bukannya nak selesaikan masalah tu pada waktu yang terjadinya masalah tu, tapi kita juga nak prevent masalah tu daripada keep happening again and again. So selepas kita dah dapat solve, kita kena investigate lah sebab apa benda ni berlaku, apa salah siapa. Bukan cari salah tu bukan untuk kita tuding jari, tapi untuk kita prevent benda tu daripada berlaku lagi pada masa hadapan. So back to the point is sebagai pemimpin kita kena ambil berat dengan tanggungjawab dengan keadaan anak-anak buah kita. Sebab kadang-kadang bila kita berada di pimpinan ni, kita lepas pandang dengan masalah ataupun kekurangan yang dihadapi oleh pelaksana arahan ni lah. Jadi daripada situ bila kita ada sifat yang kita mendengar, kita ambil berat, so kita boleh faham keadaan diorang dan kita boleh tolerate dan juga kita boleh prevent lah masalah daripada happening again and again. So basically untuk mengelak salah faham yang akan berlaku, kita sebagai pemimpin perlu mendengar dulu, ya, betul. Kemudian faham, ya, dan juga kita solve perkara tersebut. Yes, betul. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai seorang pelajar
dan juga kita Gen Z lah kan. Banyak idea dalam kepala kita, otak kita bila kita tengah berborak ataupun berdiskusi antara satu sama lain tentang projek ataupun event. Kita banyak idea yang nak diluahkan. Tapi benda ni sensitif kalau jika ada beberapa pihak ataupun kadang-kadang ada orang yang macam kalau dia tak terima pandangan, dia cakap tak boleh. Terima lah kan. Nak kena terima juga. Tak boleh lah tak terima. Macam tu. Jadi Brother Afif, kalau ada tak pengalaman macam tu dan bagaimana Brother Afif solvekan perkara tu? Okey, pengalaman tu mestilah ada kan bila kita ada pandangan yang berbeza daripada kita sendiri. Tapi untuk kita differentiate between hormat dengan keupayaan untuk menerima perbezaan ni, yang paling penting first kita kena faham kita kena ada channel ataupun saluran yang betul untuk kita untuk kita bagi tahu pandangan dan pendapat kita lah. Daripada situ kita dapat make sure yang semua orang faham pandangan kita. And also yang kedua, kita kena faham macam mana organisasi kita bekerja. Macam saya sendiri dalam CISPA, so kita orang memang sangat pentingkan hierarki tu lah. Jadi macam mana arahan daripada pegawai saya nak salurkan kepada kadet, kita ada channel dia, dan juga apa benda yang masalah dihadapi oleh kadet nak disampaikan kepada pegawai, dia perlu melalui peringkat ataupun saluran yang betul lah. So sama juga dalam apa-apa organisasi sekalipun, kita kena faham macam mana cara yang terbaik untuk kita salurkan pendapat. Dan kita juga kena faham yang bila kita beri pendapat, kadang-kadang apabila pendapat kita tu ditolak, itu juga merupakan satu penghormatan daripada kawan-kawan ataupun kita punya anak buah ni, sebab diorang tahu yang diorang berpendapat pandangan kita ni akan menimbulkan masalah pada masa hadapan. So diorang respect kita supaya kita tak dikatakan sebagai punca masalah. So diorang bagi tahu siap-siap, okey, pandangan awak ni akan menyebabkan kesukaran macam ni. So that's why kita reject. So itu pada saya itu satu penghormatan daripada orang lah, supaya kita tak dibebankan dengan masalah pada masa hadapan. Jadi basically sebagai seorang pelajar sebelum ni, ataupun ada je kawan-kawan saya contohnya, sebab sebelum ni dia trauma tau, bila dia bagi pandangan ataupun dia punya pendapat, macam orang akan judge dia, bagi perspektif yang teruk pada dia. Saya juga bersimpati lah dengan orang-orang kata, sebab dia trauma. Saya faham je kan. Tapi basically selepas daripada perkara tersebut, saya membaca sebuah buku yang menulis tentang kritik the idea and not the person. Yes. Jadi benda tu adalah akan memberikan kepada kita supaya confident tu boleh, sebab idea tu memang perlu diberi. Dan kita tak boleh takut untuk memberi idea, sebab benda tu adalah kita punya hak untuk memberi idea. So bila orang memberi pendapat, kita boleh kritik dia punya pendapat, tetapi bukan orangnya. Betul. Dan juga dalam contohlah kita buat assignment ataupun projek, dalam sesi brainstorming tu dia ada disiplin dia juga, yang mana salah satu disiplin dia, bila kita tengah brainstorm, kita tak boleh kritik idea orang lain. Tapi selepas pada itu barulah kita akan wujudkan satu discussion session. Dekat situ baru kita akan evaluate, okey, cadangan mana yang lebih baik untuk isu yang kita cuba nak selesaikan lah. Jadi itulah kepelbagaian dan juga rasa harmoni di dalam apa yang nilai madani nak terapkan. Jadi kita sentuh sikit melalui ayat Quran lah, lita'arufu, saling mengenali. Jadi apa pendapat Brother Afif? Okey, kalau kita reflect balik ayat ni, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan lita'arufu tu, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dah sebut yang manusia ni diciptakan daripada pelbagai bangsa dan suku. So dekat situ sendiri dah menunjukkan yang Quran pun meraihkan kepelbagaian, dan lita'arufu tu bukan sahaja untuk kita berkenal-kenalan, tapi untuk kita memahami dan juga menghormati perbezaan
antara sesama kita. Okey, sebab kalau kita baca ayat tu sampai habis kan, dia kata yang terbaik adalah yang bertakwa. So salah satu sifat orang yang bertakwa ni juga dia menghormati orang lain. Jadi kepelbagaian ni bukanlah satu perkara yang buruk sebenarnya. Cuma macam mana kita nak sesuaikan diri menerima kepelbagaian tu. Tak semestinya benda tu bercanggah dengan apa yang biasa kita buat, dia tak baik. Tak semestinya apa yang kita dah biasa buat tu itu yang terbaik. Jadi bagus bila wujudnya perbezaan, kita dapat improve diri kita sendiri, dan juga kita boleh bantu orang lain untuk improve daripada hari ke hari lah, untuk jadi orang yang lebih baik. Okey, betul. Jadi pada Afif, alhamdulillah sebab kita ada pengunjung kat depan ni sebenarnya, dan kita juga ada buat live di TikTok. Jadi kita nak ambil soalan daripada di live TikTok tu. Saya bacakan. Boleh? Boleh. Jadi soalan pertama, saya banyak join society di UIA. Dan dalam sebuah society, kita perlu mendengar dan arahan daripada orang lain. Jadi kadang-kadang ada yang muda dan ada yang tua. Jadi macam mana student nak empower nilai hormat tak kira umur dan jantina? Okey, baik. So bila kita bekerja, satu kita kena faham yang kita akan menerima arahan dan kita memberi arahan lah. So kita kena faham yang bila kita bekerja dalam kumpulan, actually we are working towards one target ataupun satu achievement yang semua orang nak capai. Jadi bila mana satu arahan itu dikeluarkan tambah secara kolektif lah, maksudnya semua orang kena buat. So part kita tu sebenarnya contribute kepada kejayaan satu program ataupun benda yang kita nak capai lah. Jadi kita kena faham yang kalau kita tak ada nilai hormat ataupun kita tak nak buat ataupun tak nak menerima arahan tersebut, sebenarnya kita sedang menggagalkan apa yang tim kita sendiri cuba nak capai lah. So kalau kita as a team member sendiri tak support apa yang tim kita nak buat, so at the end of the day kita sendiri sebenarnya memusnahkan ataupun kita tak support lah kita punya tim. So at the end apa yang tim nak capai tak dapat, dan kita sendiri pun tak puas hati kan. So kita jadi tak best lah. Kita apa yang semua orang nak, kita jadi punca benda tu tak tercapai. Samekna wa tona. Ya, betul. InsyaAllah. Tapi dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik. So yang soalan kedua, okay. Apa yang akan jadi kalau kita tak mengamalkan hormat di UIA dan student tu sendiri tak respect the institution? Kan ada hak untuk bersuara. Jadi apa kesan terhadap institusi dan diri sendiri? Okey. Macam yang saya sebut, walaupun kita ada hak untuk bersuara, kita kena faham ke manakah hak kita tu perlu disalurkan. Macam mana kita nak voice out kita punya pandangan ataupun idea. So kalau kita tak ikut flow ataupun channel yang betul, itu menunjukkan satu kelemahan diri kita sendiri, yang kita tak boleh hormat undang-undang ataupun kita tak boleh hormat cara institusi itu bekerja. Dan efek dia satu, kepada institusi, orang akan nampak kelemahan institusi itu daripada segi penguasaan ataupun macam mana keberhasilan dia untuk produce student yang boleh ikut peraturan. Dan untuk student tu sendiri, dia sebenarnya memburukkan image dia, yang orang akan cakap walaupun dia ada degree, walaupun dia educated, tapi benda basic macam untuk ikut peraturan pun dia tak boleh buat. So sebenarnya apa yang kita buat tu akan at the end of the day akan reflect kepada diri kita sendirilah. So kalau kita boleh ikut flow yang betul, kita ikut channel, walaupun pandangan kita tu mungkin berbeza, tapi orang boleh respect sebab kita gunakan saluran yang betul dan sebagainya. Tapi kalau kita sekadar orang kata apa, macam anjing menyalak di tepi bukit kan, so orang tak nak layan pun sebenarnya, sebab orang tahu yang kita bising ataupun pandangan kita tu tak mengikut saluran yang betul. Dan bila kita tak guna the right channel, so orang akan tak elahkan. So at the end of the day kita akan memalukan diri kita sendiri balik. Betul. So apabila kita hormat dengan kepelbagaian dan juga target kita untuk mencapai harmoni di dalam sebuah institusi ataupun mungkin environment kita, so perkara tu mencerminkan diri kita
adalah antara nilai madani yang kita tekankan pada episod kali ini. Okey. Baiklah Brother Afif, kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih Brother Afif kerana sudi untuk bersama saya di podcast madani episod kedua ni. Terima kasih Brother Afif. Jadi kepada para penonton dan juga para pengunjung yang ada di sekitar, jangan lupa untuk saksikan podcast madani di YouTube channel IIUM-FM dan juga YouTube channel ODR SDCE. Jadi nantikan episod ketiga dan seterusnya yang lebih menarik dan yang akan membincangkan tentang nilai-nilai madani yang lain. Jadi sampai di sini saya Azim Rosnan, host anda untuk podcast madani. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.